What's up guys, dan selamat datang ke channel Bay Bros. Dan untuk video hari ni kita akan mengunpack Bobo Boy Galaxy Card. So daripada Monster Galaxy Card, hari ni kita akan unpack Bobo Boy Galaxy Card. Dia adalah release sebelum Monster Galaxy Card. Dan yang ni salah satu yang agak purba lah, agak lama, old school. So apa yang di tangan saya adalah daripada pack Adiwira, iaitu 7 card special daripada pack Adiwira. And dia dijual secara set oleh Galactics Comic. So instead of satu full pack dia di mana korang dapat card-card lain, kita hanya dapat card special, tapi dapat 7. And this is, ni lah dia punya packaging yang saya dapat daripada Galactics Comic. Dia datang sekali dengan wrapper, memang sangat solid lah dia punya delivery. And datang pun memang masa yang sangat singkat, 1 hari je saya order terus dapat. Memang wow. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka. Alright, so kat sini kita ada 7 card special daripada pack Adiwira. Jom kita start daripada yang belakang lah. Okay, kita buka satu-satu lah macam kat Pokemon kan. Right, so card Adiwira ni daripada 2016. So memang sangat OG lah, old school card ni. Kita start dari belakang sekali. Dan kita ada Borara. Okay, Borara. Okay, card dulu memang HP dengan attack dia agak luar biasa. So ni kita ada 400 HP dan 300 attack. Dan dia adalah 4 star. So dia tak ada rarity dulu. Dulu kita main rarity dengan star-star je, tak ada S ke A ataupun AR semua. And kita ada nama tag kat sini, Tukul Lohong Hitam, tiada efek. Okay, so seperti yang saya kata sebelum ni dekat pack Ultimate Starter, Ultimate Celebration tak silap saya, inilah Borara yang digantikan oleh Bobo Boy. Dekat poster dia, so korang boleh nampak lohong hitam tu masih sama tempat dia. Memang nice. Dan dulu pun pack Adiwira ni, pack Bobo Boy dululah, saya tak ingat sampai bila dia tukar. Tapi diorang pakai foil yang ni instead of, korang tahu rainbow foil yang wow hari ni. Tapi dulu diorang pakai yang agak simple sikit, tapi still lawa. Okay, itu kad pertama kita. Kad kedua kita ada Mecha Probe. Alright, so ini memang wow, 4 star juga, 300 HP, 100 attack. And dia punya efek adalah attack tambah 100 jika kat sebelum ini adalah Adudu. Wow. Okay, tambah 100 memang nice. Tapi kalau compare dengan Borara, dia punya HP dengan attack agak kurang sikit. Okay, terusnya kad ketiga kita ada Kaizo. Alright, salah satu enemy favourite saya dalam arc Bobo Boy yang lama-lama. Dia memang solid, dia punya cara dia bergaduh dengan Bobo Boy and Fang tu dekat last musim berapa tak ingat. Tapi memang smart. HP 350, attack 300. Kita ada nama attack dia Pedang Tenaga. Attack dan HP kat lawan tolak 50. Right, nice. Seterusnya kad keempat kita ada Rabbit Pang. Okay, so ini time dia dah reveal yang Fang ni sebenarnya adalah alien daripada luar, bukan daripada bumi. Dan nama sebenar dia Pang. So Rabbit Pang dengan dia punya topeng tu memang smart. HP dia 100, attack dia 50. Dan dia ada kuasa penembus yang tak salah saya datang sekali dengan dia punya topeng ni lah. Tolak 50, attack lawan. Alright, tapi in comparison dia punya HP dengan attack memang agak kurang daripada yang sebelum-sebelum ni tadi. Itu kad keempat kita. Seterusnya kita pergi kepada kad kelima. Dan kita ada Bobo Boy kuasa 2, iaitu Bobo Boy Air dan Api. So HP dia 200 HP dia 200 dan dia punya attack adalah 200 juga. So attack dia combo dan efek dia attack tambah 50 jika kad lawan adalah kad jenis Bobo Boy Bot. Oh, ni memang counter Bobo Boy Bots lah ni. Dan
Saya suka ni, memang nampak nice. Cuma background dia memang background biru je. Tak tahulah, nampak gempak. Cuma posing dia pun agak awkward sikit. Tapi faham-faham lah kad lama kan. Okay, kita pergi ke kad nombor 6. Kita ada Boboiboy Solar. So HP dia 150, tapi attack dia 400 guys. 400 lain macam. And dia punya nama attack dia tembakan solar. Sekali efek pada kad lawan tidak berkesan. Solid. Dan ni posing dia nampak nice. Cuma mungkin sebab model Boboiboy lama kan nampak lebih comel sikit daripada yang sekarang dia punya. So yeah. Tapi mata dia bersinar tu nampak nice. Gempak-gempak. Dan kita menuju kepada kad terakhir kita. Boboiboy kuasa 3. Okay, so to be honest, sebenarnya saya beli set ni semata-mata nak dapatkan Boboiboy kuasa 3 ni. Memang kad ni memang lawa sangat. Dan wow, bukan selalu yang korang dapat kuasa 3, Boboiboy kuasa 3. Setakat ni tak silap saya ada beberapa je kad Boboiboy kuasa 3, iaitu kad Fiesta, kad Choki-Choki dan Heroes Unite yang terbaru, and Choki-Choki lah. Tak silap saya itu je setakat ni. Yang lain dengan mungkin starter deck sekali. Tapi memang sikit lah compare dengan kad Boboiboy yang lain. So Boboiboy kuasa 3 ni kita dapat 3 Boboiboy yang berbeza dekat tahap kedua, iaitu Taufan, Halilintar dan juga Gempa. Dan dia punya HP 300, attack 300. Macam tadi juga dia punya nama attack adalah combo. Dan dia punya efek adalah automatic menang jika kad lawan adalah jenis kad Boboiboy. Okay, so kalau enemy korang Boboiboy, memang korang automatic menang lah. Wah, smart. Dan saya suka pose macam ni, macam dia nampak lah macam siapa yang akan leading dulu kan, gerak ke depan daripada dia punya, apa orang panggil, itulah apa dia orang panggil tu, dia punya tempat jam kuasa ke, dia punya kuasa tu. Memang nampak smart. Dan belakang tu kita nampak top bar punya tempat kan. Memang nampak gempak guys. Right, so untuk RM15 mendapatkan semua kad ni memang solid. Ada 7 kad special yang daripada pack Adivira, pack lama, pack old school. Kalau korang tak tahu lah, pack Adivira ni daripada 2016 lah. So sekarang ni dah 2025, korang fikirkan berapa lama tu. So kita try letak dulu sekejap. Tapi ya, downside dia kalau beli set macam ni, korang ni lah tak dapat nak buat poster dia yang sepatutnya. Macam tak silap saya, Kaizo dengan Pang ni dia boleh connect. Kita try lah. Korang nampak tu, dia connect poster. Sebab walaupun Boboiboy Galaxy Card dia memang daripada Boboiboy Galaxy Card yang dapat buat poster-poster semua ni. So kalau kita beli secara set card special je, kita takkan dapat lah dia punya poster full tu. Itulah yang sedihnya sikit. Tapi tak apa, still nampak gempak juga. Tapi ok lah, dapat satu Kaizo ni. Ya, so itu dia, kita dapat 7 kad special pack Adivira. And bagi saya memang worth it lah. Sebab kad ni memang dah rare. Satu rare, lepas tu bukan senang nak cari kan. So harga pun mungkin naik. Tapi yang penting-penting lawa lah. Lagi-lagi kuasa 3 ni memang chef kiss bro. And saya rasa itu je lah untuk video hari ni. Kalau korang enjoy kat video kat Boboiboy, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Bye guys.